tekanan dan cabaran dekat tempat kerja versus dekat rumah. Kalau kat tempat kerja sebagai seorang pekerja lah, dekat rumah pula sebagai seorang isteri, seorang ibu. Kalau kat tempat kerja ni kita ada deadline kan kerja kita. Contohnya macam sekarang kita orang tengah buat projek Sukia Mekah. So kita ada deadline sehingga sebelum musim haji. Jadi memang boleh dikatakan 24 hours tu berfikir macam mana nak make sure projek ni meet kita punya deadline tu ataupun meet kita punya target. Bila sampai kat rumah pula, lain pula dia punya pressure. Which is anak-anak kan. Saya ada 4 orang anak. So sekarang yang ada kat rumah 3. Semua nak bercerita, semua nak luahkan perasaan at the same time. So seorang tarik tangan kiri, seorang tarik tangan kanan, seorang tarik kaki. Kadang-kadang saya terpaksa tunggu ikut giliran. Ataupun tak nak hari ni mama tak nak dengar apa-apa. Dia punya tekanan tu berbeza lah. Dia lebih kepada kita punya surrounding tu. Mungkin mereka pun ada benda yang dia nak luahkan pada ibu dia kan. Kita tak dengar nanti kan dia kata ibu tak ambil kisah. Ataupun kadang-kadang expectation suami kita balik makan dah terhidang kan. Orang kata rumah nak sentiasa bersih. Kita nak kena sentiasa cantik kat rumah. Kat office kita sempat nak make up kan, kat rumah kadang dengan baju kaftan kan. So expectation tu sebenarnya yang membuatkan kita kadang-kadang pressure. Tapi macam saya katakan tadi lah, saya ni jenis kalau saya tak nak buat, dan saya tak nak buat lah. Kalau kat rumah kan, kalau saya kata tak nak, malas hari ni, saya ignore. Kerana dulu masa saya isi rumah, saya try to become superwoman. Saya nak everything perfect. Sebelum husband balik ni dah terhidang macam-macam lah. Tapi sampai satu tahap tu rasa macam letih sangat. Kita rasa depressed. So sejak tu bincanglah dengan pasangan, katakan okey, boleh tak kalau saya tak nak buat benda ni. Tapi saya cari alternatif lah. Contohnya kalau saya tak nak masak, kita beli. But still husband boleh makan, betul tak? Ataupun kalau rasa macam tak layak nak keluar rumah, carilah orang lain untuk bersihkan rumah at least seminggu sekali. Try to find alternative. Ataupun macam tadi lah, kerahan tenaga. Yalah. Kerahan tenaga paksa. Bukannya kita kalau tak nak buat terus. Ya, betul. Kena cari something yang boleh gantikan dia.